Syapis atau penanda siang adalah isyarat di tiang kapal yang terdiri daripada bentuk geometri. Isyarat-isyarat ini menyampaikan status sebuah kapal di perairan yang bergerak dan tidak bergerak pada waktu siang. Empat bentuk asas penanda adalah berbentuk bola, silinder, kon, dan berlian. Ia digunakan secara sendirian atau dalam kombinasi untuk memberikan pelbagai status yang boleh dilihat pada waktu siang dan bertujuan untuk meniru keperluan lampu navigasi pada waktu malam atau penglihatan yang buruk. Ia perlu dipasang dari waktu subuh hingga waktu senja dan biasanya digantung dari tiang untuk memudahkan penglihatan dari jauh. Penanda siang sentiasa berwarna hitam dan terdapat keperluan saiz minimum untuk kapal sepanjang 66 kaki atau lebih. Jarak menegak yang diperlukan antara penanda adalah 4.9 kaki. Kapal yang lebih kecil boleh menggunakan bentuk yang lebih kecil berbanding dengan panjang kapal. Kapal di bawah 21 kaki biasanya tidak diwajibkan untuk menggunakan bentuk siang walau bagaimanapun lampu diperlukan pada waktu malam. Penanda siang biasanya dibina dengan rangka ringan dan penutup kain untuk membentuk bentuk 3 dimensi yang boleh dikenali dari mana-mana arah. Mereka biasanya boleh dibongkar dengan cepat dan mudah serta disimpan dalam keadaan rata. Black ball. Cone. Diamond. Cylinder. Apabila bersau, kapal yang lebih besar daripada 7m mesti memaparkan ke hadapan, di tempat yang paling jelas dilihat, satu bola hitam. Ini tidak diperlukan untuk kapal yang kurang daripada 7m apabila bersau. Sebuah kapal layar yang bergerak di bawah kuasa dan layar dibentangkan, iaitu berlayar dengan enjin, mesti memaparkan ke hadapan, di tempat yang paling jelas dilihat, satu kon hitam, ujung ke bawah. Sebuah bot atau kapal nelayan yang menggunakan pukat, jala atau peralatan lain, sama ada sedang berlayar atau berlabuh mesti memaparkan dalam garis menegak, dua kon hitam yang menunjuk ke arah satu sama lain. Kapal tidak dapat dikendali. Tiada bentuk siang diperlukan untuk kapal di bawah 12m, kecuali yang terlibat dalam operasi menyelam. Kapal yang lebih besar daripada 12m, mesti memaparkan dua bola hitam dalam garis menegak di tempat yang paling jelas dilihat. Ini menunjukkan ketidakupayaan untuk bergerak dengan segera dan bukan keadaan terdesak atau rosak. Sebuah kapal yang bergerak dalam keadaan yang terhad di laluan sempit disebabkan oleh kedalaman dan dengan itu tidak dapat menukar aluannya, mesti memaparkan satu silinder di tempat yang paling jelas dilihat. Sebuah kapal yang terhad dalam kebolehan untuk bergerak, contohnya, yang terlibat dalam penerbangan pesawat, peletakan kabel, pengisian semula di laut, operasi bawah air, penyelenggaraan tanda navigasi, penunda, di mana pergerakan terhad oleh penunda, mesti memaparkan bola hitam, berlian hitam, bola hitam dalam garis menegak di tempat yang paling jelas dilihat. Isyarat ini tidak menunjukkan kesusahan atau keperluan untuk bantuan. Apabila berlabuh, kapal juga mesti menunjukkan bentuk yang diperlukan ketika bersau. Sebuah kapal dengan halangan di satu sisi kerana mereka terlibat dalam operasi bawah air atau pengorikan hendaklah memaparkan dua bola hitam di sisi halangan dan dua berlian hitam di sisi di mana kapal lain boleh melintas. Bentuk bola, berlian, bola yang menunjukkan kapal terhad dalam keupayaannya untuk bergerak juga mesti ditunjukkan. Bola hitam di kedua-dua belah boleh dinaikkan untuk menunjukkan laluan terhalang kedua-dua belah dan kapal lain harus menunggu arahan sebelum meneruskan perjalanan. Sebuah kapal berkuasa yang menarik kapal lain, apabila panjang tali penarik melebihi 200m mesti menunjukkan satu berlian hitam di tempat yang paling jelas dilihat. Bentuk yang sama juga mesti dipaparkan pada kapal yang ditarik. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.